diasaskan untuk membuat reka bentuk pada bahagian 3. Sistem grid connection photovoltaik. Okey. Bermula daripada sini. Di sini kita boleh nampak ada susunan panel solar disusunkan secara series. Okey, kalau ikutkan dalam sistem kami memilih untuk pasang panel 6 solar. Tapi di sini kami buat ini yang panel pertama, ini panel ketiga, ini panel ke-6. Yang anggaran sahaja. Okey. Arus daripada panel solar ini akan disalurkan kepada MPPT solar controller, dan seterusnya kedua-dua unit inverter. Inverter berfungsi menukarkan arus DC kepada arus AC. Jadi output AC daripada kedua-dua inverter ni semua digabungkan sebagai satu saluran ke beban. Jadi lebihan tenaga yang dijana akan dieksport ke grid unity, sekaligus membantu mengeluarkan penggunaan elektrik daripada grid dan menjimatkan bil elektrik. Okay. Untuk kesimpulan daripada reka bentuk ini, sistem GCPV ini adalah tersusun, praktik dan sesuai untuk analisis kediaman. Okay. Boleh tengok daripada sistem ini. Sini panel solar. Ini anggaran. Ini solar pertama, solar ketiga dan solar ke-6. Okey, kita pasang dua. Sini ada MCCB DC. Sini ada SPD. Jika ada berlaku fault, okey, dari situ kita akan masukkan kepada dalam inverter. Dan inverter ni akan keluar output dia. Dia akan convert daripada DC ke AC. Okay, dia akan pergi ke MCCB balik. Dan sini akan bergabung pergi ke MCCB ni, baru pergi ke RCCB. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.